tiap-tiap hari. Utara seminggu sekali je, malam minggu. Itu pun nak isi minyak, minta duit mak. Putih tahu. Minta duit mak. Mak je 10 mak. Dah macam mana? Diorang tiap petang lepak, tapi diorang tak buat video. Sebab diorang tak nak lain panas. Bukan utara duduk kat Sungai Dua, semua buat live. Kan, macam tak pernah merempit. Buat video, buat live. Konon-konon terpaling mak rempit. Tak payahlah, Selangor, Junseng, seminggu 2 orang mati. Ada buat video? Tak ada. Yang itu hari viral pasal kereta langgar, motor starting, kereta langgar terpilat. Yang tu je yang viral. Padahal tiap-tiap malam nombor. Sebab tu Pocah cakap mak motor daripada utara adalah mak motor kemaruk. Tu je Pocah cakap, kemaruk. Macam tak pernah main motor. Okay. Dia menunjuk. Menunjuk bang. Menunjuk. Sebab apa? Sebab apa Pocah cakap mak motor daripada utara menunjuk? Diorang main lumba dekat tol Bagan. Okay, kereta lalu lalang, lumba kat situ. Nak tunjuk dengan geng-geng kereta. Nak tunjuk dengan orang yang berhenti. Kan orang berhenti nak lumba kat palang tu kan, tengok diorang. Orang diam-diam je. Kita orang Pantai Sepat tiap-tiap petang. Dekat Pantai Sepat, tempat tak ada orang. Kita motor-motor je, tak bercampur dengan kereta. Itu baru betul. Bos Erang bilang, okey Duta, ya. Bypass setiap malam. Bypass setiap malam. Yang ni jangan petik. Yang ni takut nanti kan lain panas. Tempat Putih ni, Putih setiap malam Putih nombor situ. Yang ni kita kena diam-diam sudah bro. Sebab tempat Putih 1 pagi sampai 5 pagi dekat sini. Setiap malam. Sebab tu lah kalau korang tengok, jarang polis pegang mak motor utara. Sebab apa? Dia tahu dah, kalau pegang, tak ambil motor tu. Tak ambil. Duduk dalam balai sampai reput. Nak tebus, tak ada duit. Nak ambil, kena bayar saman dulu. Nutup rantai, penombor kecil, rotek, semua. Sebab tu lah polis malas nak ambil. Dia pergi bagi lampu je, suruh halau. Kalau pegang tak dapat duit, dia tak ambil, reput motor tu dalam balai. Tak ada dana, tak ada income pada kerajaan. Diorang ni. $8,000 kehadiran event Putih. Seorang je datang daripada utara, Acai, naik Arza. Seorang. 8,000 pengunjung. Mak motor daripada utara, Acai, datang naik Arza. Tapi bagus Acai, dia datang naik Arza, dia bawa family dia. Depa bekok Putih. Bukan depa bekok, depa tak ada duit. Geng utara tak ada duit. Tengok Nokoni No Select kat Temeloh, ada geng utara? Tak ada. Tak ada. Putih join, Putih cari semua. Tak ada. Dila seorang je datang. Dila seorang je datang Nokoni No Select Temeloh. Seorang je Dila. Itu pun naik bas. Turun kat Temeloh, member Putih kan ambil. Macam mana? Malaysia ni tak besar. Bukan jauh pun kalau mari. Tapi event kat utara, mak-mak motor Pahang semua sampai. Semua pergi support sana. Acai nanti Putih pergi lah support nanti sana. Bulan 12 ni Putih buat force through attack. Sebab kita tahu bulan 12 adalah musim hujan. Okey, musim hujan. Tapi Putih akan buat kemah besar. Semua mak motor duduk bawah kemah. Kita nak bagi tahu mak motor Kuantan ni dalam Pahang ni, diorang boleh mari hujan tak hujan, diorang tak takut spender basah. Putih buat dekat Serambi Teruntung tu,
Dekat situ korang nampak dah hotel Swiss Bear tu. Faham? Putih buat video tunjuk hotel Swiss Bear tu. Yang mana yang datang dari jauh boleh duduk kat situ. Okey. Gegan Utara tengok hotel tu takut dah. Satu malam 300 lebih. Kan? Diorang nak isi minyak RM10, RM15 pun fikir 2 kali. Kan? Hotel 300 lebih. Semalam, malam minggu, hotel tu Putih pergi tengok rekod dekat kaunter. Rekod dekat front office tu. Rekod IC orang yang daftar. Yang daftar tidur dekat situ. Anak-anak mak motor daripada Feda Purun, Feda Tementi, Feda Jengka, Feda Cini, Feda Keratung. Putih cek, Putih suka berisik. Anak-anak Feda dari Pahang, kaya, duit banyak, boleh duduk Swiss Bear 380 satu malam. Demi event Putih keluar beratus. Ini baru betul. Feda lepas. Ya. Putih pergi kat kaunter tu. Sebab Putih tengok motor banyak parking. Jadi Putih, kita nak tahu motor daripada mana ni yang banyak-banyak parking dekat Swiss Bear ni. Daripada mana? Putih pergi dekat front office. Putih jumpa manager dia. Putih minta detail. Nak tengok. Sebab Putih cakap Putih penganjur event ni. Nak tengok mak motor daripada mana yang check in kat sini. Anak-anak Pahang. Feda-Feda anak Pahang. Mak motor daripada anak-anak Feda. Mak motor daripada Johor, daripada Melaka, daripada Seremban, daripada Selangor. Putih cari IC Utara, tak ada. Tak ada. IC Kedah tak ada. Dekat hotel Swiss Bear, mana dia orang tak mampu nak, bukan kata datang lah, nak check in tak mampu. Bukan kata check in, nak datang pun tak mampu. IC Kelantan ada 17. IC Kelantan 17 orang IC yang check in kat situ. Diorang banyak diorang stay. Tapi yang duduk kat situ tu Kelembangsaan lah. Kira bagi Putih bukan kalai-kalai lah kalau boleh check in kat situ. Sebab RM380 paling murah. Paling mahal RM900. Family room tu paling mahal. Tapi diorang banyak ambil yang paling murah RM380. Okey tu. Check in dekat Swiss Bear. Putih masuk pukul 2 petang. 2 petang Putih masuk sekejap. Putih naik bilik mandi. Banyak motor parking kat bawah. Dia orang rehat mungkin zuhur lah kot. Diorang mandi manda dekat swimming pool dalam tu. Anak-anak Feda mak motor daripada Jengka. Putih tanya, dia mana Jengka? Bro, daripada mana? Feda Lepas bro. Feda Cini. Mana? Temeluk. Ni Johor. Feda Batu Pahat, Kota Tinggi, Pontian, Jasin. Cari Utara tak ada. Diorang siap mandi lagi. Swimming pool tingkat 7, tingkat 8. Boleh tengok satu Kuantan. Tu baru betul. YSR pun tak cara event Putih. YSR pun tak boleh buat event lah bang. Tak payah cakap lah. Dia pun tak boleh buat event. Bukan masalah cara tak cara. Dia pun ada nama kan. Kat Utara ialah nama dia. Beza dengan Putih, satu Malaysia kenal. Okay. Dia pun tak boleh buat event. YSR buat kat Thai. Sebab orang Malaysia tak support event dia. Sebab tu dia buat dekat Thai. Sebab orang Malaysia tak support event dia. Sebab tu dia buat kat Thai. Ada faham? Mana pergi kepala otak? Apa lagi kau dah cakap?
Tak payahlah kan. Kalau kata keluar helmet sebiji, okey lah juga. Betul tak? Ini sponsor putih RPM, sponsor satu lori. Malu lah. Betul tak? 8,000 mak motor, takkan tak ada pakai barang Red Leo. Mesti ada, betul tak? Betul tak? 8,000 mak motor datang event putih, mesti ada pakai barang EXR. Tapi apa EXR bagi kat korang? Apa EXR bagi? Ada dia sponsor event putih? Tak ada. Baju ambil. Baju putih dia ambil. Elok kau bakar lah baju putih tu. Tak payah pakai lah. 8,000 mak motor datang, takkan tak ada. Ramai yang pakai. Ada yang pakai barang dia, set ke apa ke. Tapi apa dia bagi kat korang? Tak bagi. Tak ada apa pun dia sponsor dekat event putih. Dia gunakan budak motor untuk buat duit dia je, untuk untuk kayakan dia je. Nak kata dia power. Power apa? Lumba sekali je dengan durek. Tu je. Yang lain semua main dalam track. Orang buat event sekurang-kurangnya putih. Kita buat naik sikit nama dia. Betul tak? Dia gunakan budak-budak motor, beli barang dia, event motor, dia tak ada sponsor. RPM tu kan, tak ada pun produk dia sendiri. RPM Motorsport Semambu, bengkel pun kecil je. Satu lori dia sponsor kat event putih. Satu lori sponsor dekat event putih. RPM Semambu putih. Sampai orang kata benda sebab jugalah. Okay, putih sebab lah. Tengok dia betul-betul humble budak tu. Tak ada Ferrari, tak ada Porsche, ya. Tak ada Ferrari urus, tapi boleh bagi barang satu lori. RPM respect. RPM Motorsport tu, dia support putih. Putih nanti putih jumpa lah owner dia nanti. Satu lori tahu dia bagi. Kau tanyalah Cairo tu. Sebab tu orang cakap event putih banyak hadiah. Sebab dia bagi satu lori. Lori 1 tan tu. Tobaki. Putih tak ingat. Minta maaf. Sorry ya. Tobaki. Costing Tobaki bagi, barang spare part yang Tobaki bagi, RM15,000. Total barang spare part Ford, Vipam, macam-macam. Okay, sedangkan dia bukanlah nak kata nama besar sangat Tobaki, tapi okey lah. Yang datang pula bos nombor 2, bos besar nombor 2 Tobaki dalam Malaysia, datang dekat event putih. Bawa dua pick up. Satu Hilux, satu Nissan Navara. 15,000 punya barang aksesori. Dia support event putih Tobaki. Terima kasih bro, support. RPM paling banyak, satu lori. Dia kalau kita ni nak kawan dengan orang, sekurang-kurangnya putih Spocket. Betul tak? Brand EXR punya, bagilah 2 Spocket. Adalah kita masuk nama dia. Ini satu pun tak bagi. Betul tak? Bukanlah kita minta, tapi itu cara dia kalau kita nak ambil hati budak motor ni. Sebab budak motor support beli barang dia sampai dia kaya. Boleh beli Ferrari, boleh beli Porsche. Tapi orang buat event, satu pun dia tak bagi. Helmet pun tak sponsor. Itu masuk putih. Bukanlah kita nak minta, tapi dia sebagai bos, dia kena pakai otak lah. Bila orang buat event, kita nak pergi naik sikit nama yang dia ni ada keluar. Betul tak? Dia ada keluar juga sponsor sikit. So budak-budak motor okey, dia ada sponsor. So orang akan support dia. Nak kata zakat, dia bayar berjuta. Putih bayar zakat. Budak semua orang bayar zakat. Semua mak motor bayar zakat. Yang tokek bayar cara tokek. Lebih. Mak motor setiap bulan puasa dia orang bayar. Semua orang bayar zakat, orang Islam.
Bukan dia seorang. Petikai orang tak habis-habis. Bukan petikai. Kita dah tahu orang support kita. Kita ambil lah hati budak-budak motor. Keluarlah barang sikit. Betul tak? Orang buat event, sponsor sikit. Tu cara dia. Tu masuk putih. Kita kena jaga semua mak motor satu Malaysia. Itu masuk putih. Ini RPM Motorsport yang tak terkenal, satu lori bagi barang. Kau tak malu ke? Dia tu bukan kaya sangat, RPM Motorsport tu, tapi boleh bagi barang satu lori. Kalau putih malu. Betul tak? Kita nama kenal satu Malaysia, tapi kita tak boleh bawa keluar satu barang pun sponsor untuk event. RPM tu tak terkenal, tapi satu lori boleh bagi barang. Tak malu ke? Tu masuk putih. Putih akan buat setiap tahun. Setiap tahun. Sebab dah masuk dalam kalender tahunan Pahang, event putih ni. Setiap tahun Putih akan buat. Force Road Attack tengah buat kertas kerja. Ni Force Road Attack, Putih tengah buat kertas kerja. Sabar je. Force Road Attack Putih tengah buat kertas kerja, dah siap. Cuma nak susun balik je. Nak susun balik je. Force Road Attack, Wasuku, 116, SC, EF5 scooter. Yang lain nak datang. Tapi ini kita utamakan motor-motor ni. Putih buat hujung tahun. Kertas kerja baru buat. Datuk Nazir, Seman kosong. Tak boleh cakap apa. Yang mana yang rapat dengan Putih tak dapat rupa. Tak nampak rupa. Putih jadi malu, tahu tak? Malu orang-orang yang tak rapat pula support kita. Pojak, geng-geng pojak, 30 biji RZ datang. Kita pula orang yang bergaduh dengan Putih pula support Putih. Orang yang rapat dengan Putih tak datang. Malulah. Kalau Cik Na pun boleh sampai. Luar kotak lah. Luar kotak. Cik Na boleh sampai naik G-Wagon dia, singgah setengah jam ke event Putih. Tak kawan tu, tapi boleh sampai. Ini member rapat daripada utara tak boleh sampai. Malu. Lepas ni Cik Na buat event, kita kena support. Abang Roy yang tak ada yang tak ada motor pula. Abang Roy yang bukan mak motor pun boleh datang lah. Kira macam mana? Dia naik RS hari Jumaat pagi bertolak. Putih ni rasa nak nangis. Putih cakap, kenapa datang? Hang punya pasal. Naik RS bertolak pagi Jumaat 12, 13 dia maintain. Putih cakap, kau RS motor tu bukan laju. Pakai jaket jean dia, pakai key. Aku nak support event hang. Aku nak kok mana pun aku ada juga. Aku main juga event hang. Biar orang kata apa pun, yang penting aku sampai. Memanglah kan, tapi naik RS kot. Kalau Wasuku okey juga. RS 12, 13 dia boleh lagi paling laju pun. Pagi Jumaat seorang-seorang dia. Abang Roy, jangan korang duk. Dia kan selalu tentang Putih, betul tak? Dia datang. Retro. Dia kata ini yang ada. Nak buat macam mana? Lepas tu dia joget apa? Dia joget tu lah. Cara dia tu. Pagi Jumaat dia bertolak. Semata-mata baju Putih. Dia cakap apa? Tak ada dalam beg kuning. Aku tak tahu macam mana nak dapat. Dia datang beli. Patut boleh Putih pun. Jangan susahkan diri. 13 jam dia daripada sana datang sini. Joget Subrin Timilo. Putih tak ada nak cara lah. Live pun tak. Asyik Putih guna buat video. Putih tak buat live.
Jai bagi helmet kat Putih 25,000 sebagai hadiah. 25,000 bel sebagai hadiah dia bagi kat Putih untuk first event. Tanda dia support, bukan biasa-biasa. Nak tengok? 25,000 Magnum bel dia bagi Putih sempena hadiah. Jai bagi sempena event Putih 1.0 sebagai kenangan, tanda dia support. Kejap Putih ambil. Pecah dulu. Okey. Kena tali. Korang nampak? Nampak? 25,000 hadiah daripada Jai. Okey? Korang kena support beli dia punya apa benda dah dia jual tu, Putih pun tak tahu dah. Apa Blue Lotus? Support lah. Hadiah dia bagi. Putih tak pernah ada tau. Helmet 25,000, jujur Putih cakap. Tak pernah ada. Paling mahal 3,000. Helmet Putih. Tengok. Nak tengok dalam? Boleh. Original, nampak? Original. Jai tak olok-olok. Tak olok-olok. Kita tunjuk lagi brand tepi. Kita tunjuk lagi. Tengok tag. Nampak? Aduh, tu. 25,000 punya barang. Helmet memang ada. Sampai 80,000 pun ada. Shoei Jack. Kenangan. Jai Soraga, ya. Jadi untuk 2.0, kita tengok Force Through Attack macam mana. Kita tengok siapa yang sponsor Putih. Kita tak agak sponsor, tapi kita tengok cara pergaulan. Ini cara dia, cara pergaulan. Kita nak tengok siapa sponsor Putih nanti untuk Force Through Attack. Kalau KPK 26 lambat lagi tahun depan. Ini yang untuk tahun ni punya, hujung tahun. Lepas Nokoni No Select. Force Through Attack, kita tengok siapa sponsor. Tak guna ada nama besar kan. Event motor, dia patutnya orang ada nama ni, mana-mana event motor, dia masuklah sponsor sikit. Sebab budak-budak motor support dia. Ini bila kita duduk di bawah je kita nak jaga hati budak-budak motor, betul tak? Bila kita dah duduk dekat atas dah, tak ada dah. Pakai senyap macam tu, kita jual barang je. Nak kata bayar zakat juta, memang bayar zakat juta, semua orang bayar zakat. Betul tak? Semua orang bayar zakat, semua orang Islam bayar zakat. Cuma beza kaya dengan miskin je. Miskin bayar sikit, kaya bayar mahal sikit. Tu je beza dia. Pijom mari ke? Pijom pun tak mari. Putih boleh cakap lah Utara 2 orang saja. Okey? Abang Roy dengan Acai. Acai naik kereta, Roy naik RS.
Yang lain semua daripada Selangor, KL, Seremban, Melaka, Terengganu, Kelantan. Ya. Sekali tu Johor pun ramai juga. Invite Aceh Putih. Tengok 30,000 Aceh 30,000. Dia geng-geng RZ ni, dia kroni. Faham tak? Event Putih yang ramai datang force through RZ 50 biji je. 50 biji je RZ. Yang lain semua force through. Tapi tak apalah, kan, janji kita dapat target. Itu saja. Diorang tak ada. Memang RZ memang kroni. Memang geng diorang ni memang kroni. Ramai je hari Ahad tu ada kat sini, tapi dia tak pergi event Putih. Okey. Diorang tak pergi event Putih geng RZ ni. 50 biji je. Yang lain semua FC. Tapi tak apalah, kita pegang semua model. Okey. RZ biar diorang dengan besi buruk diorang tu. Tak ada masalah. Betul ke? Orang ramai, cuma RZ lah. RZ tak ramai lah. Tobaki hadir bang. Terima kasih bang. Ni Tobaki. Korang support lah beli produk Tobaki 15,000 ringgit aksesori motor dia sponsor dekat event Putih. 15,000 ringgit. Sebab tu orang cakap Putih, event Putih banyak hadiah. Tobaki RPM. Tobaki 2 pick up. Okey, hantar barang kat event Putih. Hilux sebiji, Navara sebiji, RPM lori 1 tan sebiji. Cantik Putih. Tak buat event select. Putih akan teruskan buat event. Malah macam mana pun kita akan teruskan. Kita ada cara kita sendiri. Betul. Pedulikan orang nak cakap apa, kita buat je. Yang penting Putih buat. Hadiah Putih boleh bagi kat semua budak-budak motor. Tak ada masalah. Sebab yang hadiah Putih pun banyak sponsor. Orang sponsor kita bagi budak motor. Tu cara dia. Putih akan buka spare part. Putih akan buka bengkel dekat Balok. Okey. Share dengan Tobaki lah. Mungkin 2 sembot. Okey, bawah tu sembot Tobaki, atas tu share. Sebab share ada sponsor event Putih. Share pun ada sponsor juga event Putih. Danis motor ada tak? Danis motor pun tak datang. Yang datang Along ACK Performance Pekan. Along ACK Performance. Putih dulu, Putih habis berpuluh ribu Putih support Danis. Ada datang event Putih? Tak datang. Padahal Kuantan je tak datang. Tapi Along ACK Performance dia jauh Pekan, dia datang. Bukan sekadar datang support, datang sertai sekali duduk atas pentas. Petang ni Putih pergi bengkel dia. Kita pergi bengkel dia. Dia satu Ahad dia duduk. Dia duduk dekat event Putih satu Ahad. Ahad malam, hari Sabtu malam Minggu tu dia datang juga. Dia ada naik atas pentas sekali. Hari Ahad pun dia ada juga datang. Daripada pagi sampai malam. Dia ada dekat event Putih. Datuk Nazir tak datang ke? Datuk Nazir tak datang. Dia sembang T0 boleh lah. Sembang T0 boleh lah. Tu Putih cakap malu, kan? Malu. Okey, orang yang bengkel kecil-kecil boleh sponsor Putih. Okey, dia Ferrari, Lamborghini, kan? Tak datang. Okey. Tunjuk dekat Putih ni. Ni tunjuk kat Putih. Ni Putih. Ni saya sponsor dekat ni 50,000. Putih saya sponsor dekat ni 80,000. Putih ni nampak ni saya sponsor 800,000. Event Putih RM1 pun tak bagi. RM1 pun tak bagi.
Terpaling Ducati. Ducati kepala mana kau? Ha? Bukan kata sponsor barang. RM1 pun dia tak keluar daripada poket dia. Kita tak kisahlah. Tapi atas pergaulan, Poteh, ambil ni. Ada topi, saya beli RM5 dekat Coket. Ambil, saya sponsor, bagi budak motor. Sekurang-kurangnya topi RM5 pun dah okey. RM1 pun tak bagi. Malu. RPM Sport habis RM37,000. Aksesori motor. Satu lori. Malu dekat RPM lah. RPM tu Cina tau. Cina, bukan Melayu. Bangsa Cina. Budak umur 20 lebih baru support aksesori motor. Satu lori. Total cost RM37,000. Come on. Tak ada Datuk. Tak ada Lambo. Tak ada Ferrari. Barang motor RM37,000. Malu. Tak ada. Poteh tak kawan dah. Poteh tak kawan dah. Tak perlu dah. Tak perlu. Okey? Tak perlu. Kita tak perlu. Tak payah kawan dah. Memang banyak sponsor. Event Poteh banyak sponsor. Poteh keluar modal betul-betul ni je. Baju ni je. Okey, hasil keuntungan baju tu RM439,000. Okey tu. 2 hari, 1 Ahad punya event bersih RM439,000. Okey tu. Ha. Tak apalah Poteh, event pun dah lepas. Abaikan, ya. Tapi kurang-kurangnya kita nak bagi kesedaran lah. Okey. Jangan nak kawan dengan orang tu untuk tumpang nama, untuk naikkan marketing. Okey, untuk buat rakan perbualan ikan sardin. Tapi bila member tu buat event, kan, 1 sen pun tak sponsor. Tak payahlah. Okey. Tobaki datang daripada jauh. Daripada utara datang support Poteh. Brother Tobaki. Komen jap brother Tobaki. Komen jap. Dia datang 2 kereta. Hilux dengan Nissan Navara. Bawa barang motor. Datang sponsor Tobaki daripada Penang. Tobaki daripada Penang. Komen jap bro. Mana ke dia dah keluar? Lepas ni kalau buat event janganlah bertindih. Kalau buat event tarikh sendiri. Kita orang mohon dulu. Kita dapat kat Serambi. Tahun lepas Razak Factor buat kat Serambi kan. Kenapa tahun ni buat kat TC? Kenapa tak dapat kat Serambi? Sebab kita mohon dulu. Lepas tu baru dia mohon. Lepas tu dia baru dia mohon. Konon-konon dia nak fight dengan Poteh lah. Nak fight dengan event Poteh lah. Kita tak payah bagi Triton. Tak payah bagi Razak. Bagi lembu seekor. Meriah. Tak perlu nak beli kereta mahal-mahal. Kan? Bagi Saga je. Meriah. Apa lagi? Tak perlu pakai artis. Pakai Mia Picasso je. Jadi? Dia tak minta duit kat Poteh. Mia Picasso. Tengok ais. RM1.80. Cukup. Tak perlu bagi RZ 4 biji. Motor elektrik 1,800. Cukup. Meriah. Saya dapat stiker Tobaki dia Poteh semalam. Kira baik. Simpan baik-baik ya bro. Dia support juga. Memang. Okey. Penganjur-penganjur RZ Factor ada datang sana. Okey. Ada jumpa Poteh? Ada jumpa? Tak ada.
Datang buat macam masing-masing. Kurang-kurangnya jumpa lah Putih, kawan support. Sekurang-kurangnya macam ni. Ni Putih ajar sekurang-kurangnya macam ni. Kejap. Kita nak macam ni. Ni baru betul support bang. Kalau nak kata ni. Penganjur no koni no select.